Datin Lisa Surihani berangkat menunaikan ibadah haji. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube Kisah Artis Malaysia. Datin Lisa Surihani menzahirkan rasa syukur apabila terpilih untuk menjadi tetamu Allah bagi menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Beliau turut memohon doa orang ramai agar segala urusan ibadahnya serta jemaah yang lain dipermudahkan dan dikurniakan haji yang mabrur. Suasana hiba menyelubungi perkongsian video beliau apabila melihat anak-anak yang tidak dapat menahan tangis kerana terpaksa berpisah buat seketika. Bukan sahaja Datin Lisa Surihani, malah Tomok dan isteri turut dijadualkan berangkat menunaikan haji pada tahun ini. Untuk info, Datin Lisa Surihani baru saja menyambut hari lahir ke-40 pada 23 Mac lalu. Sama-sama kita doakan semoga dipermudahkan segala urusan buat Datin Lisa Surihani, Tomok bersama isterinya dan jemaah lain di sana. Selamat pergi dan selamat kembali dengan keredaannya. Amin. Kalau suka video ni boleh like dan share apa komen korang.